Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okey, hari ni kedai A&M Solution Agro nak share satu lagi benda. Okey, hari ni kita belajar cara teknik hidroponik. Hidroponik mudah dipanggil. Kita tanam kangkung dalam baldi. Ni contoh. Pokok kangkung kita berusia 15 hari, 2 minggu. Okey, pokok kangkung ni kita perlukan masa sehingga 21 hari, 3 minggu untuk kita tuai. Jadi sekarang ni seminggu lagi boleh tuai lah ni. Ini belum lagi, tunggu lagi seminggu. Okey, saya nak ajar macam mana nak buat macam ni. Okey, yang pertama kita mesti ada baldi lah. Okey, ni baldi. Baldi, tak kisah besar mana. Saya ni cukup lah. Kita kena ada tapis. Okey, tapis macam ni. Dia berlubang kan, bukan tapis. Kita kena ada, dia panggil baja AB. Baja AB satu set lah. Mesti satu set A dan B. Kita perlu ada tisu sebagai media tanaman. Lepas tu kita perlukan benih. Okey, benih kangkung. Benih kangkung. Dan satu lagi, kita perlu ada isi meter dipanggil. Isi meter ni tak wajib, tapi kalau ada lagi senang. Kita nak cek berapa banyak baja nak pakai. Benda ni tak mahal, lebih kurang harga dalam RM25 je. Kedai A&M Solution ada jual. Boleh dapatkan ni lah. Dia panggil isi meter di kedai RM25 je. Okey. Langkah yang pertama, kita perlu masukkan air dalam baldi. Okey. Jumlah air masukkan mesti sama parah. Okey, air ni mesti dia mengenai tapak tapis ni. Okey. Paling kurang dia kena tapak tapis. Okey. Step yang kedua, kita letakkan tisu sebagai lapik. Lapik untuk letakkan ni. Okey, kita letak tisu sebagai lapik. Okey. Langkah ketiga, kita tabur benih dalam ni. Okey. Tabur secukup rasa, bagi banyak sikit lah. Lebih kurang 1 genggam lah. Okey, tabur 1 genggam. Okey. Dan dia akan jadi macam ni lah. Dia akan rupa macam ni. Okey, nampak? Benih tu akan rata macam ni lah. Okey, selepas tu kita kena masukkan baja AB dalam baldi. Okey, cara nak masukkan baja AB ni, sini dia ada tulis sukatan dia. Satu tutup A, satu tutup B untuk 2 liter air. Kalau kita tak ada isi meter, kita boleh sukat ni berapa liter. Contoh ini 4 liter, kita kena letak 2 tutup lah. Kalau ni 6 liter, 3 tutup. Kalau 1 liter, kalau 2 liter, dia panggil 1 tutup je. Jadi sekarang ni kita ada meter, kita tak payah sukat. Okey, kita letak je dulu. Kita buat anggaran, letak 2 tutup dulu. 1, 2. Okey, B pula, 2 tutup lah. 1, 2. Okey, kita test dulu. Kita buka isi meter, kita tekan, kita kacau. Kacau sehingga rata lah. Lepas tu kita ambil bacaan. Kita kacau lagi sampai bacaan dia stabil. Okey. Ini bacaan dia. Bacaan dia 1000. Memang kita perlukan bacaan 1000. Untuk permulaan ni, kita perlu set bacaan dia 1000. Tengok saya letak 2 tutup, bacaan dia dah capai 1000. Ngam. Okey, jadi baldi ni dah boleh digunakan. Jadi, kita letak macam ni. Dah siap. Kita biarkan dia tumbuh. Tak perlu buat apa dah. Cukup 3 minggu. Cukup 2 minggu dia jadi macam ni. Cukup 3 minggu kita boleh harvest. Okey, mudah. Balik pakai try.